Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Voice Out Cakap Je. Panji Syafiq di sini. Tante Mas di sini. Hari ni kita bawa guest special. Kawan kita ni sebelah ni, Kai Bahar. Bukan Kai Bahar Kai dia take over sekejap. Adli dia coach. Okey, faham. Main bola. Okey. Dia coach bola. So Kai take over. Kita nak seorang sebelah ni lagi, Wan. Dia belum lagi bersedia. Dia behind the scene. The crew member. Korang kalau perasan kan, sekarang kita kat luar. Kat mana kita kat manakah kita ni? Kai, kita kat mana Kai? Kita cakap Bedok Corner Hawker Center. Wah, Bedok Corner Bedok Corner. Tempat legend tau. Orang-orang lama je kenal tempat ni. Betul. Betul tak? Betul. I kalau datang sini pun setahun tak sekali. Pasal jauh berbenau. Tapi after this maybe dah berkali-kali. Mungkin lah pasal tempat ni makanan dia memang semua sedap-sedap. Betul. Banyak pilihan. Betul. Kuih-kuih banyak. Dan ada sate. Macam-macam ada. Macam-macam rambang mata Tapi particularly kita datang untuk satu kedai. Yes. Kita pernah buat the previous 4 tahun lepas dekat Ui, lama tu. 2 tahun lepas. 2 tahun ke? Aja. 2 tahun ni. Macam lama gitu. Kita dah kenal lama gitu. Kan? Kau pernah dengar No Indah Kitchen? Dekat belakang tu ada dia punya kedai tu. No Indah Kitchen. Nur Indah Kitchen. Jadi apa yang Nur Indah Kitchen ni jual? Kita tanya owner lah. Owner dia ada kat sini juga kan? Okey. Kita congkel lah apa menu yang Nur Indah Kitchen jual. Dan kita tanya dia lah, kita interview dia lah. Kita dekat sini sebab kita nak cakap pasal kedai dia. Kita nak cakap kena mengena dengan raya nanti. Kenapa? Apa cerita raya nanti kita tanya kakak. I lupa raya edisi Bahasa cakap aja. Sebab tu kita macam gini. Macam gini. Begini dan begitu. Okey, siapakah tuan empunyanya? Silakan Kak. Siapa kakak? Okey, nama saya Hajar Rozia binti Adun daripada Nur Indah Kitchen. Siapa tak kenal? Semua kenal. Kat sini memang saya terkenal dengan nasi ayam penyek lah. Nasi ayam penyek, ada ikan penyek, nak empal penyek pun ada. Roasted chicken rice pun ada. Dan kita ada lagi satu kedai juga kat sini. Kita jual asam pedas klepot. Asam pedas klepot. Ikan apa Kak? Ikan apa? Ikan pari ada, ikan merah ada. Kepala ikan pun ada. Wow. Lepas tu special lagi ada roti prata, ada lempeng tau. Sedapnya. Lempeng makan dengan sambal tumis So ikan bilis. hari-hari ada lempeng Ya. Wah. Lagi kita ada bakwan. Yang banyak yang favourite tu bakwan, lempeng. Sedapnya cecang asam pedas. Asam pedas dia komplit. Kita buatkan dengan sayur, dengan telur asin, dengan sambal sekali. Telur asin. Jadi datang inset. Wow. Ya. Bestnya orang east side jealous Mesti nak datang sini lah. That's why mesti nak selalu datang kan. Betul. Lepas ni insyaAllah. Jadi kita ada nasi goreng tom yum. Pasal nasi goreng Cina dah selalu orang bikin. Nasi goreng seafood dah biasa kan. Jadi kita bikin nasi goreng tom yum. Nanti mula-mula kan orang rasa macam masam-masam lah. Padahal tom yum memang mesti masam, mesti pedas lah kan. Tapi bila dia dah makan, dia dah syok kan. Nanti dia akan datang lagi. Masa kita ada ayam besar, macam ayam penyek punya saiz tu, yang ayam potong pat. Kita sengaja buat kelainan lah. Kita tak nak macam common. Tapi macam harga pun tak mahal juga. $7 macam ayam penyek juga. Tapi nasi dia digoreng kan, special kan. Jadi kalau mi goreng, kita buat mi goreng daging. Jadi versatile kan lah. Adalah tom yum, ada apa semua. Tapi yang banyak favourite kat sini, on top of prata ada lempeng tau. Lempeng orang lama-lama yang suka. Dengan bakwan. Lempeng dengan ikan bilis. Betul. Kalau Sambal kau tumis nak ikan cecah bilis. dengan asam pedas pun boleh juga. Yes, boleh sebab sangat. Sebab kalau makan nasi dengan klepot kan. Nanti diorang order lempeng juga. Itulah Alhamdulillah lah. Tapi hari ni kedai asam pedas tutup. Kalau tak kita try dia asam pedas. Itu dia. Asal Senin ni banyak kedai tutup. Tapi hari ni kita akan try dia punya. Bukan try, kasih makan. Kasih makan. Senang cakap. Try lain kan. Betul. Try Kasih makan. Betul. Kasih makan apa nanti kita InsyaAllah. kita tahu. So kedai Nur Indah. Alright. So kakak, kedai Nur Indah Kitchen ni dah berapa lama kat sini? Daripada tahun 1992.
Tapi 1992 dulu bukan jual ini bukan jual ayam penyet. Habis? Dulu kita jual ikan bakar dengan roti prata. Oh. Kita buka roti prata half day, tapi itu warung lama sangat yang sebelum renovation ni. Oh. Itu yang dia orang famous budak dengan Kona. Ya, betul Kona ni memang masih budak Korea lagi. sarang apa? Sarang Apa tu? Prata sarang burung. prata sarang burung. Ada. Wow. Nak prata sarang burung semua kita ada. Then the best part kan, siapa yang uli tau? Anak-anak dia dulu. Kakak Oh, punya really? anak-anak. Anak-anak Dulu- perempuan dulu tau. Memang kita beli Ah. sendiri. Tapi sekarang memang kita ambil yang ini. Pasal memang timing wise apa semualah. Yeah. Lagi tu hygiene apa juga. Betul. Dulu bila bikin prata, okey, anak saya daripada umur 8 tahun ni je saya dah train. Pasal saya tak nak dia orang macam hujung minggu jalan-jalan dengan kawan apa semua kan. Jadi anak saya 5 tu memang dia orang membesar kat kedai lah. Jadi semua anak-anak saya 5 dengan saya dengan suami semua memang boleh bikin prata. Wah. Memang kalau kat YouTube you tengok Prata Girl tu Singapore Prata Girl anak saya. Kalau yang Singapore yang punya Skill Future yang Prata Mentor is me in Singapore. Bukan orang India. Cuma lepas COVID ni saya ada slow down sikit lah pasal busy. Memang Skill Future saya yang bikin lah dengan NEA semualah. Jadi anak saya bikin prata apa semua, jadi kalau macam ada apa-apa event pun kita akan ini buat. Kadang kita introduce prata tau. Kalau untuk sarapan atau makanan supper kalau orang order. Tapi kita bersetalkan dengan tu lah, sambal tumis lah, dalca lah, kari ikan. Sedapnya. Ya, Memang sedap. InsyaAllah. Pun tengah nampak tau. Tahu tak apa. Betulnya I don't know why. busy woman kakak Dia try. Alhamdulillah. Tak dengar. Tak That tahu. keeps you going lah Hello? Baru dengar. I tak reti duduk diam. Boleh Bagus. Boleh. Bagus. Busy is good. Cakap pasal busy kat hari raya. Banyak-banyak benda apa yang diorang order kakak daripada untuk Okey, raya. Hari raya buka? Hari raya kita tutup lah dalam berapa hari untuk pekerja juga kan. Jadi bila diorang dah off je, bila kita buka je kita start semua dengan catering lah. Sekarang punya zaman orang semua buat open house. Betul. Yeah. Lagi saya boleh buat biryani, saya boleh buat nasi kampung apa Nasi semua. ambeng. Nasi ambeng. Saya kena nasi kakak ambeng, pasal nasi ambeng. Panji tak boleh lupa nasi ambeng lah dengan lontong. Itu memang favourite dish. Tapi sekarang zaman dah berubah. Pasal apa? Diorang cakap, nanti lontong dah macam biasa. Nanti kalau macam ini nasi kampung susah nak jaga lauk. Pasal apa? Bersantan-santan ni kan, sambal goreng apa semua. Betul. Tahulah orang Melayu ni dia kalau visiting sampai malam. Meleret sampai malam. Jadi kalau NEA punya prosedur kan 4 jam. Dan kan kita bertanggungjawab pada 4 jam punya. Itu kalau buffet lah. Tapi kalau yang kita lepak-lepak tu, takkan kita nak beritahu orang gitu kan. Tapi so far tak ada problem lah. Cuma kita nak kena sama-sama jagalah. Macam tuan rumah nak kena panaskan ke apa kan. Itu semua tak ada isu. Tapi macam sekarang tu saya punya ayam penyet pula. Alhamdulillah. Betul-betul punya on demand. Pasal diorang Masa cakap raya orang order ayam penyet. banyak sangat. Last week Saturday Senang lah, 17 ringkas. order. 17 order. Tapi nanti saya servekan dalam tray lah, cantik-cantik kan. Jadi nasi je dalam flask lah, jadi panas. Jadi diorang makan macam simple. Budak-budak pun boleh makan nasi Tak ayam. berabuk kuah apa semua. Senang. Senang. Ayam, Dah berapa nasi. tahun belakangan ni. Diorang banyak order semua ayam penyet. Jadi saya pun senang. Ayam penyet prepare kat kedai. Jadi kita tak payah prepare kat kitchen lagi. Yeah. Tapi kalau diorang nak biryani, nak nasi putih, kita buat lah. Buat kat kitchen ya. lah. Kita buat kat kedai tu pula. Kedai tu Dulu ada dekat Changi Point, sekarang dah tak ada lagi. Jadi kita kena check mana kita punya kitchen yang available. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So until now, ini dah hari raya yang keberapa kita? Banyak lagi. Minggu depan ni lagi banyak order lagi sebab tu until now dah tak hari stop, raya yang minggu kedua ni kita kan ketiga. Dah. 2. ke-17 lah hari 17 is it today? This Jam recording tak diam. hari yang hari ke-17 lah. Jadi So, minggu kakak ni still pun busy, masih ada lagi Yes. orang order yang Alhamdulillah rezeki. itulah. Kalau korang nak tahu kakak punya nasi ayam penyet, dia punya cili tu very special. Cili Dia boleh cakap bagi tahu apa dia pernah makan selalu cili tak dia. boleh dapat lain special. tempat kan. Memang tak boleh dapat lain Kalau tempat. korang ikut dekat podcast yang earlier, kakak bikin R&D tau. R&D untuk dia check sana, dia beli check sini, dia Ya. bikin ni, bikin sana, bagi professional testing,
Pasal mulanya saya jualan nasi ayam roasted je. Tapi you ingat tak bila SARS that time? Mana-mana ayam roasted, yang orang jual nasi ayam. Memang nasi ayam je dulu, ayam penyet belum ada lagi. Jadi bila kena SARS kan, banyak orang tutup kedai. Nak Cina-Cina punya berniaga, dia orang memang close shop. Pasal orang dah takut nak makan ayam. Jadi bila dah mula pulih sikit tu, penyet ria masuk, yang Indonesia punya yang penyet apa ni semua kan. Jadi saya tengok, okay saya try. Kenapa tak kita try? Itu pun relate dengan ayam kan. Jadi saya punya idea, okay lah kita try. Tapi dia punya pedas tu macam tak boleh angkat lah. Kita lagi ada, bukan semua orang boleh makan pedas. Dia orang yang betul boleh makan pedas, dia really enjoy. Dia punya pedas tu membakar tau. Kadang-kadang sampai tak rasa. Pedas sangat Sedapan lauk tu. Tapi orang yang suka dan good for them lah. Jadi saya fikir-fikir kalau macam gini kita kena modify lah dia punya sambal kan. Saya pergi Batam, saya tengok wah ni ayam penyet dia macam dia punya sambal tu saya sukalah. Jadi saya pergi Dia macam pergi test trial and error kat sana. Saya pergi approach dia punya owner. Saya cakap boleh tak ajar saya, tapi saya bayar. Saya cakap dengan dia, saya kasihlah sikit sagu hati lah apa. Tapi kita punya sikit sagu hati tu bukan sikit kan. Kita nak kena value lah kan, hargakan dia orang. Pasal dia orang nak share kan. Kau kan saya boleh aja ajar, pasal saya sendiri pun memang kuliner punya ini teacher mana-mana kan. Jadi saya dah try dia punya okey. Jadi saya modify on dia punya cara. Pasal dia orang punya cara, cili dia suka rebus. Bila rebus dia kurang wangi. Dia aroma dia lain tau. Kalau bila goreng dia lain lagi. Jadi dia ajar saya okey ni cili ni semua bawang dia punya tomato apa semua direbus. Lepas tu campur lah dengan bahan-bahan dia apa semua. Jadi saya balik saya modify, saya goreng. Pasal saya buat satu rebus, satu goreng. Jadi lepas tu dia punya end product kita rasa. Tapi saya rasa bukan saya rasa sorak tau. Tapi saya dah adjust lah. Saya dah taruh gula Melaka lah, saya taruh air limau lah, kasih dia compliment. Macam awak rasa sekarang, that is yang saya modify sendirilah. Lepas tu saya panggil saya punya cousin dengan saya punya kawan. Saya belilah ayam penyet, beli ini apa? Penyet. Dengan saya punya, saya tak name tau. Saya cuma taruh macam random gitu. Okey, korang makan. Lepas tu korang suka cili mana, korang suka sup mana, korang suka nasi mana. Saya tahu nasi ayam, saya tahu nasi putih. Jadi yang diorang punya semua saya taruh. Tapi kalau orang tampak presentation, dia tahulah siapa punya, betul tak? Jadi saya dah taruh, kita makan santai-santai. Lepas tu saya tanya mana yang sedap. Kali diorang cakap yang satu ni sedap. Jadi dia pilih yang goreng punya. Goreng kita bukan goreng garing sangat. Asal dia dah hilang dia punya pija, dia punya ini je. Okay, kita stop lah. Aroma dia dah mula naik je. Sampai tahap itu je. Pasal kalau kering nanti dia dah tak moist. Jadi lepas daripada tu, habis saya fikir-fikir, saya tak suka, kita personal lah saya tak suka ayam penyet ni makan dengan nasi putih. You imagine nasi putih, lepas tu ayam goreng, lepas tu sambal macam style diorang banyak sambal belado tau, diorang punya style. Macam kita ni yang saya modify ni kan. Lepas tu saya cakap macam makan nasi putih dengan ayam goreng like that. Biasa macam gitu pun nasi ayam. Jadi saya kan jual nasi ayam roasted. So I cakap why not I complimentkan dengan nasi ayam. Jadi I sendiri makan dengan nasi ayam. Tapi I cakap tak kenalah dengan asam rebus kan. Diorang asam rebus kan, diorang punya ini. Jadi I kenakan dengan clear soup. I punya ini sekali Cina-Cina banyak suka. Jadi tapi I modify dia punya pedas tu agak-agak terasa lah, tak terlampau sampai ni jauh orang makan. Dulu saya punya idea, budak-budak muda ni cik kurang pedas, kurang power, saya pedaskan lagi sikit, pedaskan lagi sikit. Habis yang Cina pula today too hot. Jadi saya bingung tau. That time I layan, siapa nak pedas sangat I kasih cili padi. Cili padi raw tu. Tapi lama-lama penat. Fikir-fikir sudahlah, kita mesti ada, kita buat apa berniaga pun kita nak ada pendirian diri kita. Kita panggil orang respect kita, macam value kita tahu. Bukan kita nak ikut orang punya semua orang tak boleh cara orang kita nak ikut. Tak boleh puaskan hati semua. Betul. Never end. Pasal satu orang punya cakap kita boleh dengar, kita boleh modify, tapi kita tak boleh ikut. Pasal kita mesti nak ada kita punya pendirian sendiri. Betul. This is why happen to me lah. Jadi bila I dah try cakap makan dengan nasi ayam, Cina semua suka. Pasal macam compliment lah gitu. This is how yang I start lah. Yes.
Wow. Kau Itu korang dengar pasal- kan ada tip-tip sikit macam nak buat cili Tapi takkan sama Boleh. lah. Boleh. Saya pernah satu cerita lah. Saya memang mengajar. Saya Okey. memang mengajar dekat PA, Ah. saya mengajar dekat dekat rumah. Masa tu saya tinggal dekat Eastwood ni aja. Jadi saya buka kelas sendiri pasal saya PA trainer. Jadi ada yang saya buat kelas persendirian. Pasal ada PA kita ada banyak restriction yang kita tak boleh langgar lah. Jadi saya buat kat rumah, saya banyak student juga datang. Jadi bila dah ramai, diorang request. Dia cakap, Kak ajarlah special dia punya cili nasi ayam penyet gini-gini. Saya punya orang kalau saya ajar saya tak suka sembunyikan bahan. Okay. Saya sendiri pernah belajar dekat PA dengan orang lain lah. Tapi Ilmu dia tak 100% kasih lah. ingredient, yes. Bila you buat sendiri tak akan jadi. Tapi dengan saya tak boleh bedek lah. Saya tahulah tepung jagung apa peranan dia, tepung gandum apa peranan dia kan. Kalau tepung jagung kan dia menggaringkan. Kalau tepung gandum tu kan melunakkan apa semua. Something like that. Jadi bila dia kasih, dia tunjukkan macam tepung. Oh dia just name ini tepung gini. Tapi bila dia bancuh tu cantik lah. Tapi bila kita balik kita try, dia macam crumple. Dia tak crispy. Jadi kat situ kita tahulah ada yang tak. Jadi saya kat situ saya janji pada diri saya kalau saya nak ajar, saya ajar betul-betul. Saya tak nak macam sembunyi-sembunyikan bahan. Jadi orang dah minta banyak. Jadi saya pula tak tanya husband lagi tau. Cakap, okeylah ajar. Sampai ungkep ayam semua dengan ayam kita bukan goreng lombok rempah season gitu aja. Kita ungkep dulu. Kita ungkep dulu dengan Ungkep tu apa? Ungkep tu Perap bukan. Perap rebus perap ni rebus. seasoning. Kalau ini ungkep tu kita rebus dengan rempah ratus. Yes. Okeylah saya reveal lah rempah ratus dia. Kak, nanti Okeylah. Jangan Sikit sikit. Semua orang boleh buat tapi tangan berlainan ya. That's true. Tapi Tapi tak kalau ada. korang nak juga, korang boleh connect Nak dengan confident. Yeah. Jadi kita pasal apa? Dia kalau ungkep dulu, dia punya ayam tu mesra tau. Lain dia punya rasa. Nak ikutkan pakai daun salam. Tapi daun salam kadang saya bilis lah. Tapi halia bawang putihnya ada, cukupkan dia punya rasa semua. Kita kena rebus air tu, ungkep ayam dulu dan baru kita goreng. Goreng pun ada dia punya ini lagi, bahan lagi. Jadi saya dah bikin, saya tinggal Eastwood kan. Jadi daripada dapur tu, saya punya ruang dapur, saya punya student 48 orang. Selalu saya ambil 20 je. Pasal 20 tu dia berkeliling dengan meja besar kita. Lebih-lebih 2 layer lah. Kerusi. Ini sampai 48 tau hari tu. Jadi bila saya cakap, ramai nak, tak apalah gini. Saya buatlah, dah buat malam. Wah bang, hari ramai lah orang gini-gini. Alhamdulillah. Abang nampak tadi. Cakap, tapi nak cakap sikit boleh tak? Abang Wanda. Cakap, kenapa bang? Kita excited lah. Macam, wah orang ramai sing gini-gini kan. Cakap, boleh tak? Abang minta satu je. Cakap, kenapa? Oji nak dapat, dia panggil Rosie. Rosie nak dapatkan ini resepi apa, you create, you pergi tempat orang, bayar apa semua. Tapi tiba masa sekarang macam kita punya sambal ni semua lain, kata dia. Tapi, abang minta satu je, lain kali jangan ajar. You nak ajar lain, you ajar. Tapi not our signature. Only that only lah. Only sambal. You tahu? Okey lah, orang sini yang jual-jual ayam penyet pun dia hantar dia punya orang belajar. Tapi kita tak salah sebenarnya, rezeki masing-masing. Tapi kalau kita as a human being, kadang-kadang ada yang kita macam tersentuh jugalah, macam terkira-kira jugalah. Maybe this happened to my husband, I don't know. Jadi, I cakap okay. From there on, I cakap, I ajar itu kali itu aja. Diorang minta lagi pun, I tak ajar lagi. Jadi macam, dah ajar tu dah lah. Jadi lepas kami tu kelas, CC pun cakap, your ayam penyet is very good. I heard from you. Tapi, okay. Aku boleh ajar, tapi aku kasih sambal lain. But not my signature sambal. You want my signature, you buy. Tapi, tak ada. I tak boleh ajar. I dah promise dengan my husband, I tak ajar. Jadi, jadi you nak apa? Nak sambal belado, nak apa semua. Boleh. I boleh buatkan yang macam standard punya, macam penyeria punya tu. Semua saya tahu buat. Tapi, maksud saya tak kasih yang my punya ni. Pasal I modified banyak, I taruh banyak. Right? Yes. That is sejarah lah. Macam kita punya pengalaman lah. Bukan lokek, tapi macam kalau kita kasih orang kita tak ikhlas pun tak guna kan. Betul. Tapi dah terlepas sekali, alhamdulillah lah. Ada yang siapa yang dapat tu rezeki dia lah. Ada yang feedback dengan I, oh dia masih bawa lagi gini-gini, okey lah, tak apalah. Okey, kita dah tanya pasal raya Kak.
You say Pasal just now raya tadi banyak orang order ni kan. Selain Yeah. daripada tu, okay, first of all macam mana what is the package of your I Nasi. flexible. Oh. You nak 10 orang, Customize. you nak 15 orang, semua I customize. I punya orang, you tengok I punya Nur Indah tu, orang tak ada website pun. Pasal banyak yang regular. Dia orang akan datang dan datang Tapi recommend. you akan charge recommend. macam kita apa? Satu kepala, satu paket. Yes, I will go by that. Dia nak 10 orang, you nak 15 orang, nanti I set upkan untuk 15 orang. Kalau untuk 100, set up 100. kan tu masuk table semua? No. Oh. Buffet is different. Okay. Itu buffet. Ini Okay. yang macam kita kasih yang angkat tray-tray tu. Kalau tray. setakat 50 orang, saya tak buatkan buffet lah. Ah. Pasal saya charge 120 untuk cutleries, untuk kita punya meja setup, collection apa semua. Jadi kalau Disposable macam yang ini disposable kita plate kasih disposable plate disposable Okay. tray, Disposable tray and tray container. plate. Tak ada, Plate kita cakap pula. sebab ada orang tu ada viral tuan rumah Oh, tuan rumah. Ada, Betul. tanya je Itulah. jangan kau expect kakak bagi pinggan kaca Kalau dah Mampau tak? saya serve dalam disposable tray je. Kalau saya dah serve dengan plate, saya nak kena suap lagi. Dah nanti itu extra extra charge price lagi dah jadi mahal. betul Nanti orang takut pula dengan Nur Indah. Kan? tak boleh itu main-main tak boleh okey Mas ada nak tanya apa Tanya dia macam terpegun lah tengok ayam menggantung-gantung bergaring-garing lapar lah kita ni Yang betul dah lapar kot. Dah kat sini berapa lama? 1990 tadi you cakap. 1992 yang saya mula dekat Bedok Corner. Tapi Ini sini bukan saya Bedok bikin Corner ke? ni Bedok Corner Bedok Corner. Food Center. Dulu dia punya layout tu macam baris-baris. Macam dekat McPherson gitu. ni baru dia dari Pasal saya hawkers rep kat sini. Oh. Jadi bila dia nak bikin renovation tu, saya request this pattern. Jadi masa dulu pun gitu. Orang datang sini kan, parking semua along the road. Dulu masih okey. Pasal saya dulu tinggal kampung sini tau. Masa saya mula berniaga, saya masih tinggal kat kampung sini. Tak, saya dah pindah. Tapi kampung saya asal kat sini. Lepas tu, bila saya mula berniaga, orang memang kalau datang sini tak ada parking, diorang memang park along the road. Jadi bila masa, okey saya ingat lagi, ini apa, YB Yatimah Yusof. okey Saya jual prata kan. Memang tiap-tiap ujung minggu dia akan beli 10 keping prata, bawa balik apa semua. Jadi pukul 8 lebih nanti dia dah datang. Jadi bila dah ini LTA dia bikin blok bikin yang kat tengah divider tu, road divider. Jadi kereta dah tak boleh parking sebelah-sebelah gitu. Diorang parking bila yang ada line aja, yang ada itu apa brick tu je dia dah tak boleh parking kan. Betul. Jadi bila satu hamba Allah ni taxi driver, dia makan dia marah-marah. Dia cakap, I makan your prata 70, dulu 70 sen. $70 70 sen. I cakap kenapa $70? Tak ada orang order aku 100 prata. I cakap dengan dia. Betul. Kata dia kena saman 70. Prata 1 70 sen. Alah. So I cakap okay. Jadi lepas daripada tu kita pun dah malas tau. Kita kalau tidak pukul 7 kita lepas subuh je kita dah keluar tau. Pergi buka lah kedai kan. Lepas tu saya cakap macam mana ni kalau datang pun awal-awal pun orang tak ada kan. Jadi saya mula lambat 7.30 baru datang. Bila prepare gedebak-gedebuk pukul 8 baru start lah. Jadi Cik Yatiman datang lah. Kenapa je sekarang buka kedai lambat kata dia. I cakap dengan dia, Cik tengoklah. Dia masa tu kat Tampines. Saya dah baru pindah, kita demolish kampung ni, saya pindah kat Tampines that time round. Sekali saya cakap, Cik tengoklah tak ada orang yang datang. Habis government dah bikin divider dekat along the road. Jadi ada satu taxi driver marah-marah dengan saya. Dia kena saman. Dia makan prata saya satu, dia kena saman. Okey tak apa kata dia. Masa tu kat belakang sini ada semak-semak. Memang semak-semak ada rumah polis kan, rumah pasong kan satu kan. Jadi saya cakap dengan Cik Yatiman, kalau boleh tolong proposkan parking lah. Okey kata dia datang dekat CC dia. Kan kita ada mid session dengan MP kan. Jadi saya dulu saya tak ada siapa-siapa kat sini. Kita pun baru. Jadi saya bikin petition 32 stall ni saya suruh sign kita minta parking. That is my idea je lah. Pasal kita pun nak survive kan. Jadi bila itu saya jumpa dengan Encik Yatimah Yusof. Sekali after 1 month LTA approach me. Dia cakap, okay, kita nak buatkan you parking lot kat sini. Tapi I kena tanggungjawab lah. I kena liaise dengan NEA apa semua lah. Pasal itu, belakang situ memang semak. Semak dengan pokok-pokok besar. You remember kalau you ingat dulu punya ni.
Pasal kecil-kecil bapak lalu bawa saya sini juga. Oh, okey. Ya. Ah. Jadi kita dapat 65 lot that time round. Wah, lepas daripada tu berniaga semua meletup semua orang pun berniaga bagus. Kalau tiap pukul 8 kita dah ini tahu kita dah dah packing. Dah packing lah. Pasal tak ada orang. Saya buat prata. Jadi orang datang-datang tengok makanan pun dah tak ada, kita lagi ganti prata apa semua kan. Jadi lepas daripada yang dapat parking tu, semua bagus lah, berniaga semua happening lah. Asyik Itu yang- full je parking. Kan. Sebab tu dapat beli rumah isut. Alhamdulillah. Itu kebetulan lah. Pasal mak saya, saya daripada kecil kan, memang tinggal kat kampung sini, kampung Bedok Laut. Dia jalan gereja ke dalam sikit, kita Bedok Laut. Jadi saya anak Cina lah. Anak Cina. Kak, jangan cakap gitu Kak. Kita pasal apa? Kau nak tahu, kau go for the first podcast. Itu daripada dulu, daripada awal kita. Ada sejarah dia kasi. Okey. Kalau nak kau pergi ke refer to that podcast, nanti Panji kita bagi link kat bawah tu. Yes. Kau nak tahu sejarah Sejarah betul. More or less memang kita kat kampung tu kan. Jadi mak saya dia lepas tu kita kena demolish pergi Tampines. Kira Tampines rumah flat lah, government offer. Dia tak selesa tinggal dekat sana. Habis dia cakap boring lah tinggal rumah flat. Pasal kita dah biasa melepak dekat kampung daripada kecil kan. Habis saya cakap macam mana ni. Jadi saya berniaga kat sini. Banyaklah Malaysian kan kerja kontrak. Sini ada 8 developer tau, Eastwood ni. Daripada jalan Bedok sampai jalan gereja tu, 8 developer. You tengok dia punya building pun lain-lain pattern. Yes, Jadi diorang hantar brochure lah, nak beli rumah. Saya cakap manalah kita ni berniaga macam gini, bila SARS kita up down gini, kita nak beli rumah macam gini kan. Lepas tu my husband kan bila pergi sembahyang, ini dia cerita lah, bila pergi sembahyang kan nanti jalan, nanti tengok dekat belakang cold storage tu kan, tengok rumah baru naik ini, cakap ya Allah, Tuhanku dapatkanlah aku rumah kat sini. Dia pernah berbunyi gitu kata dia. Tapi saya tak tahulah, bila kita dah berbual laki bini ni, baru dia ceritalah. Cakap jangan berangan lah, kita punya ini juta-juta, mana kita berniaga macam gini aja kan. Tapi berniaga dulu hebat. Dulu berniaga saya cakap kalau tahun awal 90-an 2000 buka mata je memang untung. Sekarang bukan semua orang untung. Pasal apa, kadang-kadang balik modal, kadang kita pun tak ada gaji pernah. You nampak ayam lambat-lambat tu. Tapi dengan kos dia, ada masa pun susah juga. Boleh survive lah, boleh untung dulu saya, tapi tak banyak macam dulu pasal dulu kos macam mana, tukang masak baru $20 dulu tahun 80-an. Sekarang 100 lebih per day. Ada yang sampai 200. Tengoklah kita punya ini kan, berapa banyak portion kan. Lepas tu kalau helper baru $13. Sekarang helper dah 80, 90. Alright. Ada 120 lah. Yes. Sebab tu kat situ habis kalau kita pakai 2-3 orang, artinya kita nak kena jual rabak-rabak, nak kena cover yang itu dulu. Belum sewanya, belum pasarnya. Betul. Tapi kalau you struggle, you boleh dapat on top of you punya gaji tu, you ada untung lah. Itu kalau tidak macam dia punya how to say dapat gaji tu kita kerja sendirilah, bebas, tak kerja dengan orang. Sekarang punya pattern, kalau ada yang untung tu, ada yang masih untung, bukan tak ada, tapi moderate lah banyak. Kalau kita akan banyak yang tutup kan sekarang kan. Betul. Okay. Lepas tu my mother dia cakap dia boring tinggal flat. Jadi saya susah hati. Jadi saya cakap, bang, kita nak kena belilah rumah kat sini. Sekali nak dia orang kasih kita brochure tau. Tengok lah manalah mampu 1.6 lah, 1.7 million. Dia government ambil saya punya rumah baru dikasih saya dalam 20 lebih ribu. Lagi dengan rumah kampung kan, dengan tanah-tanah lagi. Masa value dia lah. Jadi saya cakap, saya ada solat jugalah. Pasal saya selalu kalau mak nak apa ke bapak nak apa, saya suka macam ikhtiarkan. Kita sayang mak kita kan, dia piara kita daripada kecil apa semua. My mother is special. My father dia very good person. Dia jaga kita tak macam anak angkat. Jaga betul-betul. Jadi macam I rasa sedih lah, kita tinggal kat flat habis dia tak selesa kan. Sekali dengan kuasa Allah 1999 ekonomi Asia bergolak. You remember not? That time round kali I main dulu tanya, ni berapa ni harga? I nak yang corner ada parking apa semua. Pasal kalau tengah-tengah ini terrace house,
dia tak ada parking lot. Hmm. Dia macam masuk je gitu. I tak suka, macam tak selesa. Habis nak beli yang corner pula tu. Lagi mahal tau. Lepas tu kali harga turun I nego-nego sekali I dapat lah. Itu yang dia buat showroom tu actually 1.8 million. Okay. Itu corner tau. Jadi orang yang beli yang tengah-tengah semua 1.6. Sekali I dapat 1.15. Wow. Macam mana tu? Allah punya ini planning lah. Kita mana tahu. Yalah, Allah Ta'ala. I believe that. Pasal apa? Dapat 1.15. I terus close tau. Pasal tu I jual. Pasal I pindah, I dapat 2 rumah. Pasal memang dia satu rumah, I satu rumah. Kita belah tengah. Dulu tak ada third generation ni rumah tau. Tak ada. Jadi saya minta izin dengan government. Kita anak beranak, kita nak buka pintu. Dia kasih buka pintu macam saiz pintu je. Dia tak kasih buka pecah semua tau. Jadi I punya rumah 4 room, you tahulah dulu government kasih besar-besar rumah, bukan macam sekarang kecil-kecil kan. Jadi I punya rumah tu satu rumah je daripada lift, lepas tu along the way semua rumah I. Wah, Kira dia punya panjang hall, dia punya hall, lepas tu dining hall. Habis rumah my mother pula hall, dining hall. Jadi ada 4 room A, ada 6 bilik, 4 toilet, 2 dapur. You just imagine, my husband punya side datang Hari Raya duduk sini. My side datang Hari Raya duduk sana. Kira really happening. Lagi kita Wah, best biar orang tua kan. Besar saya kecoh. Kecoh lah. Sayang saya jual. Memang tak Hari Ni Raya. 200 lebih punya blok 862A, 862A dekat dengan Masjid Gufran. Okay. Tapi bila nak jual tu kita kena seal balik. Alah. Tu different name. Alhamdulillah tahu itu ya, kita buat modal bayar inilah deposit rumah ni apa semua. Blessing lah. Ni sharing. So you ada apa? Semangat. Untuk semangat untuk bisnes, lepas tu dapat rumah landed, you know. Ini pembakar semangat. Macam mana you struggle from zero. Yes. Tapi takkanlah kita cerita dengan orang kan. Ni dah tanya, okey lah kita tak ada. Ini perjalanan saya lah. betul. Saya And tak it's not susah easy tau. kakak. Saya tak susah tau. Bapak saya RSM, you imagine dia RSM Army masa tahun 60-an. Kira orang banyak masih nelayan, masih kerja biasa-biasalah, polis apa semua gitu-gitu. Jadi bapak saya nanti kalau ada pergi kerja pun ada orang datang ambil apa semua. Saya kalau nak apa je semua saya boleh dapat tau. Minta je boleh dapat. Tapi saya ni macam pattern apa umur dah 12 tahun nak berniaga. Nak berniaga. Tapi belum lagi lah, belum lagi. Tapi bila yang saya dah O level. Saya cakap nak tunggu 3 bulan nak buat apa? Jadi kita my mother kan dia sayang kita sampai dia tak kasih kita pergi dapur tau. Pasal my father cakap nanti kena dulu kita giling kan. Cili semua giling tumbuk, bukan blender. Dia takut tangan kita memija. Kalau memija dahsyat tau. Dia punya panas tu tak boleh bikin apa. Memang boleh kalau, bengkak. Jadi saya tak pandai masak. Jadi saya tanya jiran lah. Nak buat ni macam mana, nak buat ni macam mana. Jadi saya dulu kampung ni, saya orang jual sate, dia ada satu macam kios tau. Jadi saya tumpang dia punya kios. Tumpang lah. Dulu tak ada kira sewa, tumpang. Dia tak pakai masa bulan puasa kan. Saya buatlah jualan kat situ. Orang daripada Padang Terbakar kalau balik kerja semua singgah situ. Jual apa kat tu? Jual kuih-kuih apa semua. Baru belajar. Buat custard yang senang-senang lah. Mi goreng apa semua. Laku. Itu kira macam bazar Ramadan. Dulu tak ada bazar. Jadi orang tahu kita ada jual kat situ. That is how I ini. Padahal tak payah kerja pun. Macam boring lah. Jadi saya memang berniaga macam gitu. Sampai my husband pun kahwin dengan I macam terikut-ikut. Kena berniaga kan. Padahal pasal orang cakap pasal I nak kahwin, I tak nak pakai duit bapak lah, kono nak pakai duit sendirilah. Kita overtime sampai 5-6 jam satu hari pun macam dulu gaji baru 300 lebih. Kerja factory kan. Jadi macam fikir-fikir macam bila nak kumpul orang cakap berniaga bagus. Itu yang nak berniaga tapi tak ada pengalaman. Tapi one thing blessing, dulu kita berniaga makan orang tukang masak semua bawa pengalaman. Sorry to say sekarang orang boleh masak semua kat rumah, boleh masak asam pedas, boleh apa. Saya datang nak jadi tukang masak pasal saya boleh masak. Masak berniaga dengan masak kat rumah lain. Pasal orang nak apa? Gaji tukang masak gini, gaji helper dia yang prepare, dia yang apa gini-gini. Dia ni tukang masak pap. Gaji lain. Tapi dia boleh masak apa kat rumah? Tapi dia ini tak boleh sama. Masak kat rumah dengan masak berniaga ni lain.
Tapi ini kakak reality punya, lah. reality aja punya experience Ya, Ah. jadi kita Orang nak kena kedai punya respect experience. lah, nak Ah. kena respect dia orang juga behind lah. the scene kita. Ya. Jadi itulah saya cakap kita kena modify lah certain thing. Berniaga pun saya dah tukar berapa banyak trade. Yep. Ya. Tak bersama. Okey Kak, sebelum kita tutup kejap, sebelum kita nak makan. Satu tip kalau nak start berniaga, apa Nasihat dia? tips, Satu tip, saya selalu cakap dengan anak murid saya, Ah. kalau nak berniaga, kita mesti master kita punya menu. Kita mesti master kita punya resipi. So, pekerja nak bontang, pekerja nak main-main, pekerja nak ponteng, At least kita you dah tetap ada. buka kedai. You will take over anytime. Ada few kawan saya, dia ada duit. Jadi dia berniaga. Tak kisah dia boleh bayar apa. Pekerja cuti, tutup. Pekerja ikut, tak datang, tutup. Dah beli barang pasar, pekerja sakit ni, tutup. So, saya selalu pesan saya punya murid-murid semua, kalau nak berniaga, kita mesti master kita punya resipi. Betul. Jadi orang nak bontang pun kita duduk, kita boleh start. Betul. InsyaAllah. Betul. This one apply to every trade lah. Macam Yes. for me, kalau I ni pagi orang tu ni shoot, kau shoot. Tapi dua-dua buat perangai, aku tak tahu Yes. shoot, mati. Ya. Sama juga ada driving Sama-sama, Seorang cover sama-sama. tak boleh drive Apa-apa Sama je, kita nak ada. Itu pengalaman ke, apa-apa, semua kita yang. Motivation. Bos tu Yes. mesti tahu semua. Betul. InsyaAllah. Okay, before you go, you any question for kakak? Alhamdulillah. I love your food. Okay je. Hey, thank you very much. Kai, Bukan love me ya, bukan love me ya. No. Kai tak payah angkat, memang dapat makan hari ni. Kita gurau-gurau okay. Mas, Tak anything? apa. Okey, tak sabar nak rasa air tangan akak ni kan. Masya Allah. Daripada Nur Indah Kitchen ni my first time, I think I'm trying her Makan. kedai. So so semoga kakak sukses selalu, semoga Amin. murah rezekinya. InsyaAllah, insyaAllah. Mungkin selepas ini bertambah-tambah lagi. Sebelum kita go off tu, okay Kak, bagi tahu kedai kakak dekat mana? Dekat Yes. Kita dekat Bedok Corner Food Dekat Center. sana. Kedai yang tu nombor 7. Lagi satu nombor 7. kedai Asam Pedas nombor 32. Kita masuk je daripada kapak corner tu sebelah kanan. basically korang jadi cari kalau No nombor Indah 7, Kitchen. Nombor 7 ni tak payah cakap lah. Diorang tengok pun diorang Seven. tahu lah. Jadi speciality nasi ayam penyet lah. Nak makan nasi ayam penyet ke nak makan ikan penyet? Wah, kita boleh pelbagai rasa lah nanti. Yeah. Kita letak ini Boleh. Untuk orang Boleh, makan. boleh. Okey, Boleh. sekejap. Okay. I prepare Okay, boleh. Thank you. Kita sambung lagi kejap lagi sambil kita berbual, sambil kita makan nasi ayam penyet, nasi ikan penyet. Segala penyet-penyet di dunia ini. Penyet bukan kemek ya. Kemek tu aku kenal siapa? Sambal Mas? dia memang lain permainan. Oh, sambal dia. Yes, saya nak cuba. Tapi tadi dia cakap kemek tu adalah satu hamba Allah tu dia dapat. Itu kena filter So tak payah kita nak filter, rasa sedih mengingat. busy betul kat sini Busy Mas. Ni kira dah lepas lunch hours punya ni tau kita datang Kalau Ya, lunch betul. hours apa nak datang lunch hour gila. Betul. Yeah. Busy gila, parking pun penuh. Ya, tak semestinya nasi ayam penyet, benda-benda banyak lagi Semua, benda yang kau boleh semua. makan. Yes. Satu family datang selera lain-lain pun boleh. Yes, duduk makan. yes. Ya. Belakang dah tengah marah tu. Apa dia marah aku tak tahu. Nanti kita tanya dia, kita interview dia. Kan. Dia pun nak podcast juga. Nak bergurau senda pula ya. Okey lah. Sekarang kita Okay, kita have a break first. Lepas tu kita akan break sambung dengan menu akak lah. Okay. Podcast ni di sponsor oleh No Nur Indah, Indah Kitchen. Sponsor makan, sponsor tempat, dan sponsor baju. Tak ada. Baju tak ada. Baju tak ada. Okay guys, please siapa-siapa yang ada kedai nak kita come over and chit-chat and Ya, boleh jemput kita dan kita beramah mesra dengan anda, berbual tentang sejarah kedai ke makan yang hendak dipromosi lah. Ya, So betul. kita pun boleh rasa-rasa air tangan korang Jadi kita boleh promote dengan lebih lancar lagi lah kan. More detail more detail. Yes. Maybe how you start. Macam kakak tadi, how you start. how Yes, you correct. So how you boleh run your DM, business. boleh DM Abang Panji atau Kak Boys Out Cakap Baja. Boleh call lah and anything. Because kita boleh juga promosi lah secara tak langsung. Betul. Ya, betul. Wan, duduk sekejap Wan. Tak duduk.
Kejap lah. Alamak. Okay. Orang tu malu lagi lah. Okay. This is Voice Out cakap je. Kita akan Kita akan kembali sebentar lagi. Part 2. Assalamualaikum, Panji Syafiee di sini. Tante Risma di sini. Khairul di sini. Assalamualaikum. Be safe and stay safe. Voice out, cakap apa yang kau rasa, jangan simpan.